Belum berbuka puasa bersama Bos Ijan. Tapi itu tak penting. Yang penting belakang ni Acik. Apa tu? Biasa Angel dekat rumah Jati Bos Ijan. Tapi kali ni Angel dekat tepi rumah Jati Bos Ijan. Acik nampak tak kat sana? Cuba geng, kita tengok sama-sama. Wuish, itulah rumah jati yang Bos Ijan buat untuk Acik-acik. Lepas tu Acik perasan tak, dekat tepi dia tu ada homestay bertingkat dengan rumah iglo. So sebenarnya apa sebabnya? Sebabnya kita nak ajak acik-acik pergi ke sini. Tapi macam mana acik-acik boleh datang ke sini? Acik, dah pegang belum member card kita? Yang pernah soal dengan kita tu, korang dapat member card kan? Silver ke, hitam ke, gold ke? Acik simpan elok-elok, jangan hilangkan. Sampai masa rumah belakang ni dah siap, kita nak panggil acik-acik. Dengar cerita Bos Ijan ada buat swimming pool, ada tempat mancing ikan, ada makan durian-durian sekali tau Acik. Acik perasan tak kat sana? Iya, ada dusun durian. Ada buah durian kat atas tu? Ada, tu Sir. Acik, pasti Acik tak sabar kan? Tapi mana acik yang nak dapatkan member card, tak tahu kat mana? Acik senang je. Acik cari je kita orang kat mana. Gudang Bos Ijan. Acik tarik je gudang Bos Ijan, okey? Sol.